Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rahmat dan keberkatan Allah sentiasa bersama kita semua dimanapun kita berada. Segala puji bagi Allah SWT yang menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk dan rahmat untuk seluruh manusia tanpa mengira bangsa, usia atau latar belakang. Al-Quran adalah cahaya yang menerangi hati dan jiwa kita, membimbing kita ke jalan yang benar. Selawat dan salam ke Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat baginda yang menjadi contoh terbaik dalam mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan seharian. Hari ini saya nak ajak anda semua untuk selami tadabbur Al-Quran. Bukan sekadar baca, tapi fahami makna dan hikmah di sebalik setiap ayat. Setiap huruf, setiap kalimah mengandungi pelajaran yang boleh membentuk peribadi dan memperbaiki kehidupan kita. Pernah tak kita tanya, apa yang Allah nak sampaikan kat aku melalui ayat ni? Inilah kunci tadabbur, mencari makna yang relevan dengan situasi hidup kita hari ini dan membiarkan Al-Quran berbicara secara pribadi kepada hati kita. Tadabbur ajak kita berinteraksi dengan Al-Quran macam hamba yang dengar pesanan pencipta. Ia adalah proses mendengar, merenung dan meresapi setiap pesan yang Allah titipkan untuk kita. Ramai anggap Al-Quran susah nak faham hanya untuk para ulama. Sebenarnya, ia diturunkan untuk semua manusia, dari yang muda hingga yang tua, dari yang baru belajar hingga yang sudah lama mendalami agama. Allah berfirman yang Al-Quran itu mudah untuk dijadikan peringatan. Setiap orang mampu mengambil manfaat daripadanya, asalkan ada keinginan dan usaha untuk memahami. Dengan niat yang ikhlas, insya Allah, kita semua mampu ambil pengajaran daripada kitab suci ini. Hati yang bersih dan terbuka akan lebih mudah menerima cahaya petunjuk dari Al-Quran. Tadabbur ni, dialog rohani antara kita dengan Allah, bukan sekadar bacaan, tapi pencarian jawapan dan kekuatan hidup. Ia adalah ruang untuk kita bermuhasabah, mencari ketenangan dan memperbaiki diri. Al-Quran ni manual kehidupan, penyelesaian untuk masalah, penawar kesedihan dan motivasi hadapi cabaran. Setiap kali kita kembali kepada Al-Quran, kita akan temui harapan dan kekuatan baru. Jom kita mulakan perjalanan ni dengan hati yang terbuka dan jiwa yang dahagakan petunjuknya. Semoga setiap langkah kita mendekatkan diri kepada Allah dan menjadikan Al-Quran sebagai sahabat sejati sepanjang hayat. Membuka pintu hati kepada kalam ilahi. Tadabbur adalah satu proses membuka hati dan minda untuk benar-benar mendengar dan merasai setiap kalimah yang Allah turunkan dalam Al-Quran. Tadabbur berasal dari perkataan Arab dabara, melihat apa yang ada di sebalik sesuatu. Ia mengajak kita menyelami makna yang tersembunyi di sebalik setiap ayat, bukan sekadar membaca di permukaan. Ia bukan sekadar membaca, tapi merenung dan menghayati makna ayat-ayat Al-Quran. Setiap ayat membawa mesej yang mendalam, menuntut kita untuk berfikir dan mencari pengajaran yang boleh diaplikasikan dalam hidup. Bayangkan dapat surat dari orang tersayang. Kita baca berulang kali, cuba faham setiap maksud dan emosi. Begitu juga dengan Al-Quran, setiap ayatnya adalah pesanan penuh kasih sayang dari Allah untuk kita. Macam itulah sepatutnya kita dengan Al-Quran. Kita perlu ulang baca, renung dan hayati supaya mesejnya benar-benar meresap ke dalam jiwa. Tadabbur lebih daripada baca terjemahan, ia ajak kita refleksi diri. Kita digalakkan untuk menulis, mencatat dan bertanya pada diri sendiri tentang makna ayat yang dibaca. Contohnya, bila baca ayat tentang sabar, kita tanya, dah sabar ke aku macam yang Allah perintahkan? Kita muhasabah, adakah kita sudah benar-benar mengamalkan nilai yang Allah ajar? Tadabbur hidupkan Al-Quran dalam hati, jadikan ayat-ayatnya relevan dengan kehidupan kita. Ia menjadikan Al-Quran bukan sekadar bacaan, tapi panduan hidup yang sentiasa segar dan bermakna. Ia adalah aktiviti rohani yang aktif, perlukan penglibatan minda dan hati. Kita perlu hadir sepenuhnya, memberi perhatian dan rasa ingin tahu terhadap setiap ayat yang dibaca. Tadabbur hubungkan teks suci dengan realiti hidup kita. Ia membantu kita mencari jawapan dan kekuatan dalam menghadapi cabaran harian. Melalui tadabbur, ayat-ayat Al-Quran rasa dekat, seolah-olah Allah bercakap terus dengan kita. Setiap ayat menjadi penenang, pemberi harapan dan penunjuk jalan. Ia bagi nasihat, teguran dan semangat tepat pada waktunya. Inilah keindahan tadabbur Al-Quran. Ia sentiasa relevan, sentiasa memberi kekuatan dan ketenangan. Jom kita hayati dan amalkan tadabbur dalam kehidupan seharian, agar Al-Quran benar-benar menjadi cahaya dan petunjuk sepanjang hidup kita.
Tadabbur adalah perintah Allah, bukan sekadar amalan tambahan. Dalam surah Muhammad ayat 24, Allah bertanya, apakah mereka tidak memerhatikan Al-Quran ataukah hati mereka terkunci? Tadabbur adalah kunci buka hati kepada petunjuk ilahi. Surah Sad ayat 29 tegaskan Al-Quran diturunkan agar ayat-ayatnya direnungi dan diambil pengajaran. Nabi Muhammad SAW dan para sahabat menghayati setiap ayat sebelum beralih ke surah lain. Tadabbur adalah warisan para salafus soleh yang perlu kita hidupkan kembali. Macam mana nak mula tadabbur? Sebenarnya, ia mudah je. Pertama, pasang niat ikhlas kerana Allah, mohon agar diberi kefahaman dan hidayah. Mulakan dengan langkah kecil dan konsisten. Pilih 1 atau 2 ayat pendek, contohnya dari surah-surah lazim, baca dalam bahasa Arab, kemudian fahami terjemahannya. Jangan tergesa-gesa, fahami makna asas setiap ayat. Seterusnya, renung dan kaitkan. Apa mesej utama ayat ni? Macam mana ia berkait dengan hidup aku? Kalau mampu, rujuk tafsir ringkas untuk penjelasan lebih mendalam. Catat refleksi dan pengajaran dalam jurnal tadabbur. Menulis bantu kita ingat dan susun fikiran. Amalkan satu pengajaran kecil daripada ayat tersebut dalam kehidupan harian. Contohnya, kalau ayat tentang syukur, senaraikan 3 perkara yang anda syukuri hari itu. Inilah cara jadikan Al-Quran panduan hidup yang praktikal. Jom tadabbur surah Al-Fatihah yang kita baca setiap hari. Alhamdulillahirabbil-alamin, syukuri segala nikmat Allah dari nafas hingga keluarga. Ar-Rahmanir-Rahim, 2 sifat agung Allah, pemurah kepada semua, penyayang khusus untuk orang beriman. Renungkan, mohon rahmatnya di dunia dan akhirat. Maliki Yaumiddin, ingat kehidupan dunia sementara dan setiap amalan akan dihisab. Allah adalah Raja dan Hakim mutlak pada hari pembalasan. Ayat ini tanamkan rasa tanggungjawab dan persiapan untuk akhirat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ikrar ibadah hanya untuk Allah, dan pengakuan kita perlukan pertolongannya. Ayat ini ajar tauhid dan tawakal, bebaskan kita dari pergantungan kepada manusia. Setiap ayat Al-Fatihah bawa makna mendalam kalau direnungi. Inilah keindahan tadabbur, bawa ayat-ayat Al-Quran hidup dalam hati. Jadikan setiap bacaan sebagai dialog dengan Allah. Isai spogla di dap astontikidbets. Tadabbur beri kesan besar dalam hidup. Ia kuatkan iman bukan sekadar warisan, tapi keyakinan yang kukuh. Tadabbur tenangkan jiwa. Al-Quran adalah penawar terbaik untuk hati yang risah. Allah berfirman, dengan mengingati Allah, hati menjadi tenang. Tadabbur jadikan Al-Quran panduan praktikal, bukan sekadar bacaan pahala. Kita temui jawapan, motivasi dan penawar dalam setiap ayat. Al-Quran jadi kompas hidup yang sentiasa tunjukkan arah benar. Tadabbur juga bekalan akhirat. Al-Quran akan jadi teman dan pemberi syafaat. Nabi SAW bersabda, Al-Quran akan bela pembacanya di akhirat. Inilah pelaburan terbaik untuk dunia dan akhirat. Kisah seorang sahabat, Ahmad. Ahmad rajin beribadah, tapi baca Al-Quran sekadar kejar khatam. Hidupnya rasa kosong sampai diuji dengan masalah perniagaan dan hutang. Dalam keputusasaan, Ahmad teringat ceramah tentang tadabbur. Dia mula baca Al-Quran perlahan-lahan, cuba fahami maknanya. Surah Ad-Duha sentuh hatinya, Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak membencimu. Ayat tu beri harapan dan ketenangan, seolah-olah Allah bercakap terus kepadanya. Sejak tu, Ahmad konsisten bertadabbur walaupun hanya 1 ayat sehari. Dia jadi lebih sabar, reda dan tawakal. Perniagaannya belum pulih, tapi hatinya tenang. Dia temui kekuatan dalam kalam Allah, bukan pada manusia atau harta. Tadabbur ubah hidup dan hati Ahmad. Inilah kuasa tadabbur yang sebenar. Istiqamah dalam tadabbur adalah cabaran, tapi ada cara mudah. Tetapkan waktu khusus, paling baik selepas subuh atau malam, bila suasana tenang. Jadikan ia temu janji tetap dengan Allah. Mulakan dengan sedikit, contohnya 1 ayat sehari, asalkan konsisten. Amalan sedikit tapi berterusan lebih disukai Allah. Guna aplikasi Al-Quran, dengar bacaan qari, atau sertai kumpulan tadabbur untuk motivasi. Pelbagaikan sumber untuk kekal berminat. Sentiasa berdoa sebelum tadabbur. Ya Allah, bukakanlah hatiku untuk memahami kitab-Mu. Mohon ilmu yang bermanfaat dan bimbingan untuk mengamalkannya. Jangan biar diri berputus asa, Allah akan permudahkan kalau kita berusaha. Jadikan tadabbur amalan ringan dan menyeronokkan. Kualiti lebih penting daripada kuantiti. InsyaAllah, tadabbur akan jadi tabiat harian yang ubah hidup.
Sekarang kita sudah faham makna tadabbur, kepentingannya dalam hidup, dan juga langkah-langkah mudah untuk memulakannya. Tadabbur bukan hanya untuk para ulama, tetapi untuk semua, termasuk kita yang ingin mencari ketenangan dan petunjuk dalam kehidupan seharian. Al-Quran bukan sekadar bacaan harian, tetapi lautan hikmah, sumber inspirasi, dan cahaya penunjuk jalan yang Allah turunkan untuk kita semua. Setiap ayat mengandungi rahsia dan pengajaran yang boleh membimbing hati dan jiwa. Jangan biarkan Al-Quran hanya menjadi perhiasan di rak, berhabuk tanpa disentuh. Ia bukan sekadar hiasan, tetapi kunci kepada kebahagiaan dan ketenangan. Sudah tiba masanya kita kembali kepada Al-Quran dengan sepenuh hati, penuh keikhlasan dan harapan untuk berubah menjadi insan yang lebih baik. Mulakan dengan satu ayat hari ini, contohnya ayat pertama surah Al-Fatihah. Satu ayat, satu langkah kecil, tetapi impaknya sangat besar jika dilakukan dengan hati yang terbuka. Luangkan hanya 5 minit, baca perlahan-lahan, fahami, dan renungkan maknanya. Bayangkan bagaimana ayat itu boleh memberi kesan dalam hidup kita hari ini. Dari 5 minit itu, ia akan berkembang menjadi amalan harian yang manis dan menenangkan. Sedikit demi sedikit, hati akan terpaut dan terasa dekat dengan Al-Quran. Hati akan mula merasai kemanisan tadabbur dan kita pasti akan tertanya, kenapa aku tak mulakan dari dulu? Setiap hari kita akan menantikan saat bersama Al-Quran. Marilah kita berdoa bersama. Ya Allah, ampunilah kelalaian kami terhadap kitab-Mu yang mulia. Bukakanlah hati kami untuk membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Quran dalam setiap aspek kehidupan kami. Jadikanlah Al-Quran peneman setia di dunia, cahaya di alam kubur, dan pemberi syafaat di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Ayo, mulakan tadabbur hari ini. Jangan tunggu esok, kerana setiap hari adalah peluang baru untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadikan Al-Quran sahabat sejati sepanjang hayat, peneman setia yang sentiasa membimbing dan menenangkan hati kita. Teori tadabbur Quran, bagaimana dan mengapa kita merenung Al-Quran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kesejahteraan, rahmat dan berkat Allah sentiasa bersama anda. Memulakan dengan nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah SWT yang menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk, rahmat dan penyembuh bagi hati yang mencari kebenaran. Firman-Nya dalam surah Sad, ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh berkah, agar mereka merenungkan ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mengambil pelajaran. Selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad SAW yang bersabda, orang yang terbaik di antara kamu ialah mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Sahih Bukhari. Dalam siri teori kerangka Quran, kita telah meneroka keajaiban susunan ilahi Al-Quran, bagaimana surah dan ayat-ayatnya dirancang untuk membimbing kita daripada pengenalan kepada Allah hingga persediaan untuk akhirat. Tetapi kita benar-benar memahami dan menghidupkan bagaimana keajaiban ini? Jawapannya ialah melalui tadabbur. Proses merenung Al-Quran dengan hati dan akal untuk menyelami hikmahnya. Pos ini akan menerangkan bagaimana kita boleh mempraktikkan tadabbur dan mengapa ia penting dalam kehidupan kita sebagai umat Islam. Adakah teori tadabbur Quran? Tadabbur berasal daripada perkataan Arab yang bermaksud merenung atau memikirkan sesuatu dengan mendalam. Dalam konteks Al-Quran, tadabbur adalah usaha untuk memahami makna ayat-ayat, menghubungkannya dengan kehidupan, dan mencari hikmah yang tersembunyi. Allah sendiri memerintahkan kita untuk melakukan tadabbur, seperti dalam surah An-Nisa. Tidakkah mereka mentadabburkan Al-Quran? Sekiranya ia bukan daripada Allah, nescaya mereka akan menemui banyak perkara di dalamnya. Dalam teori kerangka Quran, tadabbur melibatkan refleksi terhadap susunan ilahi Al-Quran, mengapa surah Al-Fatihah diletakkan di awal, mengapa surah Makkiyah menekan iman, dan bagaimana surah Madaniyah memberikan panduan praktikal. Ia bukan sekadar membaca, tetapi mendengar bisikan Allah melalui ayat-ayatnya. Sebagai contoh, ketika saya merenung surah Al-Fatihah, ayat Ihdinas Siratal Mustaqim, Sapedwal Mam, terasa seperti doa pribadi yang mengingatkan saya untuk memohon petunjuk dalam setiap keputusan, daripada mengurus masa hingga menghadapi konflik keluarga. Tadabbur juga melibatkan penghayatan emosi dan rohani. Ketika saya membaca surah Ar-Rahman Libulwin dan ayat berulang, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Saya mula mencatat nikmat-nikmat kecil seperti kesihatan, keluarga, dan rezeki. Proses ini mengubah perspektif saya, menjadikan saya lebih bersyukur dan sedar akan kebesaran Allah. Bagaimana mempraktikkan tadabbur Quran?
Mempraktikkan tadabbur memerlukan kesediaan hati, ketenangan fikiran, dan usaha yang konsisten. Berikut adalah langkah-langkah praktikal untuk memulakan. Baca dengan niat dan fokus. Mulakan dengan bismillah dan niat untuk mendekati Allah. Pilih surah atau ayat tertentu seperti surah Al-Fatihah dan baca dengan penuh kesedaran. Cuba fahami maksudnya menggunakan terjemahan atau tafsir ringkas seperti tafsir Al-Jalalain. Rujuk tafsir sahih. Gunakan tafsir daripada ulama seperti Ibn Kathir atau Al-Ghazali untuk memahami konteks ayat. Sebagai contoh, ketika saya membaca surah Yusuf 19:50, tafsir Ibn Kathir menerangkan bagaimana kesabaran Nabi Yusuf dalam ujian mengajar kita untuk bertawakal kepada Allah. Hubungkan dengan kehidupan. Tanya diri anda, bagaimana ayat ini relevan dengan saya hari ini? Contohnya, ayat dalam surah Asy-Syarr 94:6, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, menguatkan saya ketika menghadapi tekanan kerja, mengingatkan saya untuk bersabar. Catat renungan. Mulakan jurnal tadabbur. Tulis ayat yang anda baca, maksudnya, dan bagaimana ia menyentuh hati anda. Saya pernah mencatat renungan tentang surah Al-Mulk 14 yang mengingatkan saya untuk menjadi khalifah yang bertanggungjawab dengan mengurangkan pembaziran. Amalkan dalam kehidupan, terapkan pelajaran daripada ayat ke dalam tindakan. Contohnya, selepas merenung surah Al-Baqarah 23 tentang zakat, saya menyemak semula sumbangan kewangan saya kepada mereka yang memerlukan. Sebagai contoh praktikal, cuba baca surah Al-Kahf setiap hari Jumaat seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah. Barang siapa membaca surah Al-Kahf pada hari Jumaat, dia akan dilindungi daripada fitnah Dajjal. Ketika saya mempraktikkan ini, kisah pemuda gua mengingatkan saya tentang kekuatan iman dalam menghadapi tekanan sosial, seperti godaan media sosial yang penuh fitnah. Proses ini menjadikan Al-Quran panduan hidup yang relevan. Mengapa tadabbur Quran penting? Tadabbur adalah kunci untuk menghidupkan Al-Quran dalam hati dan kehidupan kita. Berikut adalah sebab-sebab utama mengapa ia penting. Memperkuat iman. Tadabbur membantu kita memahami tauhid dan sifat-sifat Allah, seperti dalam surah Al-Ikhlas 11, yang Rasulullah SAW katakan, setara dengan seperti Al-Quran, Sahih Bukhari 15. Ketika saya merenung surah Al-Ikhlas, saya merasa lebih yakin dengan kekuasaan Allah yang menguatkan iman saya. Memberi ketenangan jiwa. Al-Quran adalah penawar hati. Firman Allah dalam surah Yunus, "Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepada kamu pengajaran daripada Tuhanmu dan penyembuh bagi apa yang ada dalam dada." Ketika saya sedih, membaca surah Ad-Duha membawa ketenangan, mengingatkan saya bahawa Allah tidak pernah meninggalkan hamba-Nya. Membimbing kehidupan, tadabbur membantu kita menerapkan hukum dan etika Al-Quran seperti keadilan dan ihsan. Contohnya, surah An-Nisa, Ma'an-Nisa, mengajar saya untuk berlaku adil walaupun dalam situasi sukar seperti menyelesaikan konflik keluarga. Mempersiapkan akhirat. Dengan tadabbur, kita memahami tujuan hidup dan persediaan untuk hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, Al-Quran akan menjadi syafaat bagi pembacanya pada hari kiamat. Menghubungkan dengan Allah. Tadabbur adalah dialog dengan Allah. Ketika saya merenung ayat-ayat seperti surah Al-Mulk 1, saya merasa kagum dengan kekuasaan Allah yang menjadikan hati saya lebih tunduk kepadanya. Tadabbur juga membantu kita melihat hubungan antara surah dalam kerangka Al-Quran. Contoh, peralihan dari Al-Fatihah, doa hidayah, ke Al-Baqarah menunjukkan bagaimana Al-Quran membimbing kita dari iman kepada amalan. Proses ini menjadikan Al-Quran relevan dalam dunia moden, membantu kita menghadapi cabaran seperti tekanan kerja, media fitnah, dan ketidakpastian hidup. Pengalaman pribadi dalam tadabbur. Saya teringat satu pengalaman ketika merenung surah Al-Baqarah. Allah tidak memberi seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ayat ini datang kepada saya apabila saya merasa terbeban dengan tanggungjawab kerja dan keluarga. Saya merenung maksudnya dan menyedari bahawa Allah hanya menguji kita sesuai dengan kemampuan kita. Ini mendorong saya untuk bertawakal dan mengatur semula keutamaan saya, seperti meluangkan masa untuk solat sunat dan zikir. Hasilnya, saya merasa lebih tenang dan terurus. Pengalaman lain adalah ketika saya membaca surah Yasin setiap pagi selama sebulan. Ayat-ayat tentang kebangkitan dan kebesaran Allah, seperti surah Yasin 52, mengingatkan saya tentang kekuasaan Allah.
Sesungguhnya keadaannya apabila dia menghendaki sesuatu, hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah ia. Renungan ini mengubah cara saya melihat cabaran harian. Saya mula percaya bahawa setiap masalah ada penyelesaian di bawah kuasa Allah, yang menjadikan saya lebih optimistik dan proaktif. Cara memulakan tadabbur dalam kehidupan harian. Untuk menjadikan sebahagian daripada hidup Anda, cuba langkah-langkah berikut. Pilih waktu yang tenang. Luangkan 10-15 minit setiap hari selepas solat subuh untuk membaca dan merenung satu surah pendek seperti Al-Ikhlas atau Ad-Duha. Gunakan alat bantu. Dengar bacaan Al-Quran oleh qari seperti Mishari Rashid Al-Afasi di Quran.com untuk membantu penghayatan, kemudian baca terjemahan atau tafsir ringkas. Renung dan tulis, catat dalam jurnal apa yang Anda pelajari daripada ayat tersebut. Contohnya, selepas membaca surah Al-Mulk, tulis bagaimana Anda boleh menjadi khalifah yang lebih baik di bumi. Amalkan secara praktikal. Jika Anda merenung surah An-Nisa tentang keadilan, cuba praktikan keadilan dalam interaksi harian seperti mendengar pendapat rakan sekerja dengan adil, konsisten dan berdoa. Berdoa agar Allah membuka hati Anda untuk memahami Al-Quran, seperti doa, Allahumma iftah qalbi lil Quran, Ya Allah buka hatiku untuk Al-Quran. Saya pernah mencuba membaca surah Al-Mulk setiap malam sebelum tidur, seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Surah Al-Mulk adalah pelindung dari azab kubur. Amalan ini bukan sahaja memberikan ketenangan sebelum tidur, tetapi juga mengingatkan saya tentang tanggung jawab sebagai khalifah, mendorong saya untuk lebih prihatin terhadap alam sekitar. Rexus Pintimoblanki Pemzirone Benefol. Jemputan untuk pembaca tadabbur adalah perjalanan rohani yang mengubah hati dan kehidupan. Saya menjemput Anda untuk memulakan dengan langkah kecil. Mulakan dengan Al-Fatihah. Baca surah Al-Fatihah hari ini dengan penuh kesedaran, renungkan maksud Ihdinas Siratal Mustaqim. Bagaimana ayat ini boleh membimbing keputusan Anda? Cipta jurnal tadabbur, tulis satu ayat setiap hari dan catat bagaimana ia relevan dengan kehidupan Anda. Contohnya, renungkan surah Al-Baqarah 286 dan tanya, bagaimana saya boleh bertawakal kepada Allah hari ini? Kongsi pengalaman. Di ruangan komen, kongsikan ayat atau surah yang memberi inspirasi kepada Anda. Adakah kisah Nabi Yusuf atau pemuda gua yang menyentuh hati Anda? Firman Allah dalam surah Al-Muzammil dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Mari kita jadikan tadabbur sebagai amalan harian untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menghidupkan Al-Quran dalam setiap langkah kita. Doa penutup. Sebagai penutup, marilah kita berdoa, Allahumma ya Rabb, ajal Al-Quran Al-Azim Rabi'a qalbi, wa nur sadri, wa jala'a huzni, wa dhahaba hammi. Ya Allah, jadikan Al-Quran musim bunga hatiku, cahaya dadaku, penghapus kesedihanku, dan pelenyap kebimbanganku. Semoga pos ini menjadi inspirasi untuk kita menyelami Al-Quran melalui tadabbur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teori kerangka Quran, pola surah muqatta'at dan non-muqatta'at menyelami pola 237. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kesejahteraan, rahmat dan berkat Allah sentiasa bersama Anda. Memulakan dengan nama Allah Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah SWT menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk dan rahmat bagi umat manusia. Firman-Nya dalam surah Al-Hijr 9, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaganya. Selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad SAW yang bersabda, Al-Quran adalah hujah bagi kamu atau ke atas kamu. Dalam siri teori kerangka Quran, kita telah meneroka keajaiban susunan ilahi Al-Quran. Pos ini menyelami pola surah muqatta'at yang bermula dengan huruf-huruf terputus seperti Alif Lam Mim dan non-muqatta'at dengan tumpuan kepada surah 1, Al-Fatihah, surah 2, surah 3 Ali Imran, surah 5 Al-Ma'idah dan surah 7. Kami akan mengkaji pola 237 dan hubungan angka seperti nisfu 5 wa 25 al-25 wa 25 plus surah 7 serta mengapa ini penting dalam memahami kerangka Al-Quran melalui tadabbur. Apakah surah muqatta'at dan non-muqatta'at? Surah muqatta'at adalah surah yang bermula dengan huruf-huruf terputus seperti Alif Lam Mim atau Alif Lam Mim Ra, surah Ju. Daripada 11 surah, 29 surah adalah muqatta'at dan huruf-huruf ini kekal sebagai rahsia ilahi mengajak kita merenung hikmah Allah. Surah non-muqatta'at seperti surah Al-Fatihah dan surah 5 Al-Ma'idah tidak bermula dengan huruf-huruf ini tetapi memainkan peranan penting dalam kerangka Al-Quran.
Surah Al-Fatihah dengan 7 ayat adalah asas Al-Quran, dipanggil Ummul Kitab. Ia memperkenalkan tauhid dan doa hidayah, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Fatihah, "Tunjukilah kami jalan yang lurus." Sebaliknya, surah 2 Al-Baqarah 86 ayat, surah 3 Ali Imran, dan surah 7 Al-Araf 26 ayat adalah muqatta'at, membawa tema hukum, kisah Nabi, dan peringatan. Surah 5 Al-Ma'idah 120 ayat, walaupun bukan muqatta'at, berkongsi tema hukum dan akidah dengan surah-surah muqatta'at, menjadikannya relevan dalam analisis pola ini. Mengurai pola 237. Pola 237 merujuk kepada surah 2 Al-Baqarah, surah 3 Ali Imran dan surah 7 Al-Araf. Semua muqatta'at dengan huruf Alif Lam Mim, surah 2, 3 atau Alif Lam Mim 1. Pola ini mungkin menunjukkan hubungan tematik atau struktur dalam kerangka Al-Quran. Surah kedua, surah terpanjang, merangkumi hukum syariat seperti zakat, puasa dan haji, serta kisah Nabi Adam dan Bani Israel. Ia membentuk asas kehidupan bermasyarakat. Surah 3 Imran menekankan iman, kisah keluarga Imran, dan perjuangan menegakkan agama seperti kisah Nabi Isa dan Maryam. Surah 7 membawa peringatan tentang akibat menolak kebenaran dengan kisah Nabi seperti Nuh dan Musa, serta tema hari kiamat. Pola ini mencerminkan perjalanan rohani dari hukum dan hidayah kepada iman dan pengorbanan, hingga peringatan seperti surah 1 Fatihah dengan 7 ayat bertindak sebagai pintu masuk, manakala surah 5 Al-Ma'idah melengkapkan tema hukum dan akidah, walaupun bukan muqatta'at. Hubungan angka nisfu 5 surah 7 adalah lebih kompleks. Nisfu 5, separuh daripada 5, ialah 25, dan 25 menghasilkan 7, mungkin merujuk kepada surah Al-Araf atau bilangan ayat Al-Fatihah. Walaupun sukar ditafsirkan secara pasti, ini mungkin menunjukkan hubungan simbolik antara surah-surah ini. Sebagai contoh, 7 ayat Al-Fatihah boleh dilihat sebagai inti yang menghubungkan tema-tema surah muqatta'at 2, 3, 7 dan non-muqatta'at 5. Mengapa pola ini penting? Memahami pola 237 dan perbezaan antara surah muqatta'at dan non-muqatta'at membantu kita menghayati kerangka Al-Quran melalui tadabbur. Berikut adalah sebab-sebabnya. Memperkuat iman. Huruf muqatta'at seperti Alif Lam Mim mengingatkan kita tentang rahsia ilahi, mendorong kerendahan hati. Surah Al-Fatihah dengan 7 ayat menguatkan tauhid seperti yang dikatakan oleh Rasulullah. Al-Fatihah adalah ubat bagi segala penyakit. Sunan Adbering kehidupan. Surah 2, 3 dan 5 memberikan hukum syariat dan etika seperti keadilan dalam surah Al-Ma'idah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan. Peringatan akhirat, surah 7 mengingatkan kita tentang akibat menolak kebenaran, mempersiapkan kita untuk hari kiamat. Menghubungkan dengan Allah, tadabbur pola ini membantu kita melihat bagaimana Al-Quran membimbing dari iman kepada amalan dan perlindungan. Menggali hikmah numerik. Walaupun hubungan nisfu 5 mungkin simbolik, ia mengajak kita merenung ketelitian ilahi dalam Al-Quran. Ketika saya merenung surah Al-Baqarah 2:6, saya tersentuh dengan ayat, Allah tidak memberi seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ayat ini memberikan saya kekuatan ketika menghadapi cabaran kerja, mengingatkan saya untuk bertawakal. Begitu juga, kisah Nabi Musa dalam surah Al-Araf mengajar saya tentang kesabaran dalam menghadapi komuniti. Bagaimana menghayati pola ini melalui tadabbur? Untuk menghayati pola 237 dan hubungan muqatta'at non-muqatta'at, cuba langkah-langkah berikut. Baca Al-Fatihah dengan fokus. Luangkan 5 minit untuk merenung 7 ayat Al-Fatihah. Tanya, bagaimana jalan lurus ini relevan dengan kehidupan saya? Kaji surah 27. Baca beberapa ayat dari Al-Baqarah, Ali Imran, dan Al-Araf setiap minggu menggunakan tafsir seperti Ibn Kathir untuk memahami tema hukum, iman, dan peringatan. Renung surah 5, rujuk surah Al-Ma'idah 58, dan mempraktikkan keadilan dalam kehidupan harian seperti bersikap adil dalam konflik keluarga. Catat renungan, mulakan jurnal tadabbur, tulis bagaimana ayat dari surah 2, 3, atau 7 memberi inspirasi seperti kesabaran Nabi Musa dalam Al-Araf. Amalkan surah pelindung. Baca surah Al-Mulk setiap malam. Seperti yang disarankan, surah Al-Mulk adalah pelindung dari azab kubur. Sunan Tirmidzi. Saya pernah mencuba membaca surah Al-Kahf setiap Jumaat dan kisah pemuda gua mengingatkan saya untuk teguh dalam iman walaupun menghadapi tekanan sosial.
Ini membantu saya menolak pengaruh negatif di media sosial dengan lebih yakin. Jemputan untuk pembaca pos ini mengajak anda untuk merenung pola 237 dan hubungan surah muqatta'at dan non-muqatta'at. Cuba langkah berikut. Renungkan Al-Fatihah. Baca 7 ayat Al-Fatihah dan tanya, bagaimana ayat ini membimbing saya hari ini? Kaji pola 237, luangkan masa membaca ayat dari surah Al-Baqarah, Ali Imran dan Al-Araf. Catat tema yang menyentuh hati anda. Kongsi pengalaman di ruangan komen, kongsikan ayat atau kisah dari surah-surah ini yang memberi inspirasi seperti kisah Nabi Ibrahim atau pemuda gua. Firman Allah dalam surah Yunus, "Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepada kamu pengajaran daripada Tuhanmu dan penyembuh bagi apa yang ada dalam dada." Doa penutup, marilah kita tutup dengan doa, Allahumma ya Rabb, ajal Al-Quran Al-Azim rabi'a qalbi, wa nu'ur sadri, wa jala' huzni, wa dahaba hammi. Ya Allah, jadikan Al-Quran musim bunga hatiku, cahaya dadaku, penghapus kesedihanku, dan pelenyap kebimbanganku. Semoga pos ini menginspirasikan anda untuk menghayati keajaiban susunan Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.